Sorotan berita setakat jam 2 petang, Rabu 4 Februari 2026. Cadangan gencatan senjata politik antara Bersatu dan PAS akan kekal rapuh selagi kedua-dua parti tidak menyelesaikan perbezaan asas mereka dan menangani kemelut politik terbaru di Perlis, kata penganalisis politik. Azmi Hassan dari Akademi Nusantara berkata PAS perlu meredakan sikap bermusuhan terhadap kerajaan Perlis yang diterajui Abu Bakar Hamzah daripada Bersatu selain menggesa kedua-dua parti menyelesaikan isu jawatan pengerusi PN secara baik. Penganalisis Azmil Tayyib dari Universiti Sains Malaysia melihat persamaan antara DAP dengan pihak-pihak yang menggunakan imej hardline sebagai alasan untuk tidak memberi peluang kepada PAS menerajui Perikatan Nasional. Malah beliau berkata alasan itu tidak relevan memandangkan persiapan PN untuk PRU16 melibatkan akar umbi dan jentera PAS dan menggunakan taktik menakutkan pengundi bukan Melayu terhadap PAS menjadikan parti-parti berkenaan tiada bezanya dengan DAP. Perikatan Nasional memberi amaran sebarang langkah memperkenalkan pilihan raya Datuk Bandar Kuala Lumpur berisiko mencetuskan kekeliruan institusi dan konflik perundangan sekiranya dilaksanakan tanpa kajian semula undang-undang dan perlembagaan sedia ada. Ketua Whip PN Taqiyuddin Hassan berkata apa-apa langkah ke arah pilihan raya Datuk Bandar menuntut kajian semula komprehensif ke atas undang-undang sedia ada termasuk Akta Ibu Kota Persekutuan dan undang-undang berkaitan. Langkah Sarawak mengehadkan had umur minimum perkahwinan kepada 18 tahun wajar disokong sebagai usaha mengekang perkahwinan awal serta kehamilan remaja di samping melindungi kesihatan dan masa depan golongan muda. Ketua Pegawai Eksekutif Pusat Galen untuk Dasar Kesihatan dan Sosial Azrul Khalib berkata kesan berantai lain turut merangkumi keciciran sekolah, peluang hidup yang terhad serta risiko kemiskinan antara generasi yang akhirnya memberi kesan jangka panjang kepada pembangunan sosial dan ekonomi. Sebuah restoran nasi kandar di Seremban yang didakwa mencuci sisa makanan sebelum dimasak dan dijual semula diarahkan tutup 14 hari mulai semalam dan didenda RM750. Majlis Bandaraya Seremban mengeluarkan 3 kompaun berjumlah RM750 kepada pemilik perniagaan atas kesalahan menjalankan perniagaan dan mempamerkan iklan tanpa kebenarannya serta tidak menjaga kebersihan dan tiada jadual pembersihan tandas. Demikian sorotan berita untuk petang ini. Untuk maklumat lanjut, layari FMT dan ikuti kami di sini. Jumpa lagi 8 malam nanti.